Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan. So pagi ni saya buat video sikit lah, saya buat live sikit. Sebab malam bulan puasa ni susah kan, kebanyakan kita tarawih, lepas tu moreh, dan saya sendirilah pada malam hari bulan puasa ni. Kalau nak buat live tu mungkin masa tu agak suntuk. So saya ambil masa sikit lah pagi-pagi. Tak apa, live kalau pagi-pagi lepas subuh macam ni, view tu tak apa, sebab dia dalam Facebook dia record kan. Kalau dalam platform lain mungkin dia tak record, Facebook record, so siapa-siapa nak menonton boleh lah. So kita ada banyak isu. Biasanya saya bulan puasa saya tak berapa bawa isu politik lah tiap-tiap tahun macam itulah. Siapa yang follow saya dah lama, memang tiap-tiap tahun bulan puasa saya kurang mengulas isu politik lah. Tapi kali ni kalau ada keperluan, so kita ulas sikit lah macam-macam persoalan tuan-tuan, macam-macam isu tuan-tuan dan perempuan. Saya sebelum tu saya nak ucap tahniah kepada Jawatankuasa Surau Presin 10. So Presin 10 Putrajaya dapat surau yang baru siap, baru dapat CCC, dan jemaah boleh solat Jumaat di surau baru Presin 10 lah. Terima kasih, tahniah lah kepada ahli jawatankuasa yang telah menyiapkan surau itu. Pagi tadi saya pergi solat subuh, tapi minta maaf banyak-banyak di situ sebab saya lepas solat saja saya terpaksa bergegas balik rumah sebab saya pagi memang saya hantar anak saya sekolah. Walaupun sekolah dekat tetapi subuh-subuh tu gelap, so saya jalan kaki, saya hantar anak saya sekolah lah. Anak perempuan saya sekolah dekat sini. So lepas solat saya terus bergegas keluar lah. So apa pun tahniah kepada Jawatankuasa Presin 10 Putrajaya kerana surau yang baru. Okay, so apa isu, banyak isu juga tuan-tuan hari ni. Saya nak ulas nombor satu berkenaan dengan kajian persempadanan semula. Semalam ditanya dalam parlimen berkenaan dengan persempadanan semula ini. Ditanya oleh Ketua WIP Pembangkang, iaitu sahabat saya Datuk Seri Taqiyuddin. So Datuk Seri Taqi tanya Menteri berkenaan dengan persempadanan semula ni, sebab kita dah agak mereka akan buat persempadanan semula ini. So jawapan daripada kerajaan, dia kata Sabah Sarawak dah habis tempoh daripada kajian persempadanan semula yang lepas. So Menteri jawab, Menteri kata persempadanan semula boleh dibuat selepas 8 tahun daripada kajian persempadanan semula yang lepas. So Sabah Sarawak dia punya kajian berlaku saya rasa 8 tahun yang lepas. 8 tahun yang lepas dah habis, so 9 tahun yang lepas. So 2025 ni Sabah Sarawak boleh buat kajian ataupun mulakan proses untuk persempadanan semula. Di Semenanjung macam mana? So di Semenanjung ini Menteri jawab, dia kata 8 tahun lepas itu berakhir pada 9 Mac 2026 ini. So 2026 ini iaitu sekarang saya ingat lagi 2 minggu. So lagi 2 minggu cukup tempoh 8 tahun daripada persempadanan semula yang telah dilakukan oleh kerajaan yang lepas. So 9 Mac habis. So 10 Mac ni kerajaan boleh buatlah proses-proses untuk persempadanan semula. Ini yang saya kata sebelum ini. Saya tengok kerajaan hari ni, saya rasa dia orang pun tahu kalau ikut persempadanan yang sedia ada, 222 parlimen yang sedia ada ni, saya rasa mereka pun tak confident mereka boleh menang. Dulu masa PRU PRU 15 yang lepas, tuan-tuan perempuan, itu pun tak ada siapa yang menang. So Anwar Ibrahim dapat jadi Perdana Menteri sebab time itu AMDAP sokong dia. AMDAP Zahid Hamidi sokong dia. Masa itu Zahid Hamidi ada 26 kursi, campurlah dengan MCA, MIC 3, campur POS ada 30.
So pada ketika itu PBB dan GPS tidak membuat keputusan ataupun 50-50 that time. So GPS masa itu mula-mula sokong Tan Sri Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri. Lepas itu ada beberapa perkara berlaku berkenaan dengan SD dan sebagainya, dan mereka telah menjalankan proses saya nak ini proses dan sebagainya. Tiba-tiba tak ada siapa yang boleh bentuk kerajaan pada ketika itu, dan dititahkan oleh si Presiden Tuan Agong supaya dibentuk juga kerajaan perpaduan. Oleh itu Zaid Hamidi sokong Anwar, bawa 30 orang ahli parlimen Barisan Nasional ini untuk menyokong Anwar. Oleh itu Anwar jadi Perdana Menteri lah pada ketika itu. Tapi kali ini telah dinamiknya telah berbeza. Nombor satu, 26 ahli parlimen yang UMNO dapat dulu tu, 26 itu, sebab masa itu UMNO atau Barisan Nasional pergi Solo dan kita lawan DAP masa itu. So 26 ahli parlimen campur 3 ahli parlimen daripada MCMIC campur PBRS ni, 30 lah ahli parlimen ni. UMNO ada 26 masa itu benar. Sebab kita lawan DH, kita lawan DAP. So penyokong-penyokong pengundi-pengundi ni kita tak suka, kita tak mau ideologi DAP itu. Maka dapatlah 26 kursi. Tapi kali ni different. Kali ini mereka pergi sebagai amdap mantap. Mereka kata mereka akan pergi Solo. Tetapi apa yang berlaku di Sabah, saya dah cerita pasal benda ni banyak kali, tuan-tuan dan puan-puan pun tahu, iaitu mereka pergi Solo pada logo saja. Tapi dia akan undi kursi siap-siap. Itu bukan pergi Solo, itu pergi Solo olok-olok. Sebab itu bila mereka pergi Solo olok-olok macam di Sabah, it fails. It failed. Dan it failed miserably lah. So kali ini kalau mereka nak pergi Solo olok-olok balik, sebab itu lagi bila ditanya kepada Presiden AMDAP juga apa? Presiden AMDAP kata dia akan bertanding sekurang-kurangnya 30 kursi. So benchmark dia low, very low benchmark. UMNO sebelum ni bertanding 100 lebih kursi, 120 kursi bertanding UMNO. Macam mana pula kali ni kamu kurangkan jadi 1/4 aja benchmark kamu sampai 30 kursi. So maksudnya itu bukan go solo. Sebab itu saya kata itu go solo olok-olok. So bila go solo olok-olok macam ini, pengundi akan tahulah dulu kita undi 26 kursi ni sebab kita tak mau DAP, tak mau PH, tak mau Anwar Ibrahim. So kita undi kamu. So sekarang ni bila mereka go solo olok-olok atau buat benda-benda macam ini, maka pengundi mereka pun akan hilang. Dan itu hari saya dah cerita, pengundi-pengundi UMNO 80% mereka sendiri mengaku tidak sokong mereka. So tinggal 20% saja pengundi UMNO yang undi UMNO, AMDAP. Yang lain tu UMNO original, dia tak undi AMDAP. So because of that, gabungan kerajaan perpaduan ini susah untuk dapat undi Melayu lah. Ini conclusion dia. So jika itu senarionya atau situasinya, bukan jika, saya rasa orang kerajaan ni dah tahulah itulah senario dia kan. So yang Madani, yang AMDAP mantap, sebab itu AMDAP mantap nampak desperate lah sekarang ni. Tiba-tiba dulu mula-mula no Anwar, no DAP. So bila kita cakap macam tu, dia kata jangan lupa no bersatu. Sekarang ni sebab itu saya cakap itu hari, no Anwar, no DAP, no bersatu. Sekarang yes Anwar, yes DAP, yes bersatu pula mereka kata. So mereka ni, lepas tu bila kita cakap macam tu, macam-macam alasan, tu dulu cerita lain. Ada cerita-cerita lain lah pula. So kamu tak boleh buat satu prinsip itu dan mengubah-ubah itu ikut suka hati, tak boleh. Lepas tu bagi macam alasan, itu sebelum PRN itulah, itu sebelum inilah. So kalau kamu berprinsip macam saya tak suka ideologi DAP. Saya rasa ideologi DAP ini memaksa kita untuk mengubah cara hidup kita berdasarkan acuan mereka. Itu saya tak boleh terima. Acuan DAP, dia suruh kita ikut acuan dia untuk cara hidup kita di Malaysia ini. Itu saya tak boleh terima, sebab itu saya tolak. Tapi kamu mantap kan, ikut kuasa sebab kamu ni hadap sangat jawatan dan ingin menyelamatkan Tengkuk. Lepas tu DAP pun DAP lah. Sekarang ni bila kamu nak tahu kamu nak kalah, dulu kepada orang-orang bersatu yang kamu panggil pengkhianat tu, sebab kamu risau ni 3 tahun lebih je nak pilihan raya ni.
Sekarang yes Anwar, yes DAP, bersatu pun yes jugalah. Dulu kamu sanggup terima DAP, sama-sama Melayu, Parti Melayu bersatu, kamu tak nak terima. Sekarang bila kamu dah nak tenggelam ini, barulah kamu cerita macam ini. So kamu tahu kamu tak akan dapat undi daripada orang Melayu. Anwar dah lama dah tak dapat undi Melayu. Amdak Mantap sekarang ni pun mereka berisiko 26 kursi ni, berisiko besar untuk kalah. So apa mereka buat? So dia dah tahu. So bila dia dah tahu ini, so satu cara untuk Anwar mengekalkan kuasa adalah buat persempadanan semula lah. So sebab itu daripada setahun lepas sehingga 2 tahun lepas saya dah cerita pasal benda ini. Mereka akan buat persempadanan semula. Bila mereka buat persempadanan semula, dia racik-racikkan lagi. Dia racik-racik supaya adalah tu berdasarkan macam mana apa ni orang kata, berdasarkan kaum ke, pecah-pecah ini ke, tiba-tiba kawasan bandar mendapat lebih banyak kursi dalam mereka cadangkan untuk pilihan raya bandar ni. So bila pilihan raya bandar, tuan-tuan tahulah siapa yang akan menguasai. Biasanya calon itu adalah calon yang di-backing oleh satu parti politik. Maka pilihan raya bandar di parlimen-parlimen di bandar, parlimen-parlimen bandar ini dikuasai oleh siapa? Dikuasai oleh PH dan DAP. So bila ada calon Datuk Bandar nanti, mereka akan backing calon dia lah. Ini bukan soal kaum, ini pasal DAP itu, ideologi dia itu, cadangan dan polisi-polisi dia itu, polisi-polisi dia. Siapa yang nak buat ura ni? Yang nak buat ura DAP lah. Bayangkan KPKT pun mereka pegang, lepas itu Datuk Bandar pun mereka punya. So itu polisi yang kita tak nak, polisi yang kita tentang. Habisnya bila dah nanti bila nasi telah jadi bubur, ini perangai-perangai Amdak Mantap lah. Bila dah tergantuk baru nak tergadah, ini tidak, itu sudah terlambat lah pada saya. Ini yang kita tolak. So mereka nak buat ini pemilihan bandar. Lepas itu bila aja pemilihan bandar, dia tidak akan jadi apa, keseimbangan tu tak ada lah. Dulu sekarang ini pun kita ada keseimbangan, iaitu ahli-ahli parlimen di kawasan bandar ini kebanyakannya dikuasai oleh PH dan DAP. Tetapi Datuk-Datuk Bandar ini macam Datuk Bandar Kuala Lumpur, kajian persekutuan yang nanti ada keseimbangan lah sikit. So ahli parlimen daripada mereka. Lepas tu jika apa kata parti-parti macam dulu Barisan Nasional ke Perikatan Nasional ke jadi kajian persekutuan, so it will balance out lah. So ada semak imbang lah dekat situ. Tetapi kalau ahli parlimen itu daripada DAP contohnya, dan Datuk Bandar itu pula di backing oleh DAP contohnya, habis itu di mana recourse kalau ada orang ini nak membantah ke apa, dia tak ada recourse, dia tak ada ini. Kalau dia nak harapkan pembangkang boleh, tetapi pembangkang selama 5 tahun tidak ada kuasa dekat situ. Kita boleh bangkang lah, macam biasa kita boleh kritik, tetapi kuasa di tangan mereka. Sekarang kita dah tahu, apabila kuasa di tangan mereka, tuan-tuan, macam-macam mereka buat lah. Mereka bulldoze saja, mereka tak peduli. Perjanjian apa dengan Amerika tu, dia bulldoze. Sekarang kejap lagi saya cerita lah pasal perjanjian di Amerika tu. So kembali balik kepada persempadanan semula itu, mereka akan buat lah. Sebab kalau mereka tak buat, mereka akan kalah. Bila mereka buat, maka apa yang berlaku? So apa yang berlaku, macam saya kata lah, of course dia akan buat persempadanan semula ni. Pada saya lihat ikut mereka punya kepentingan lah. So sebab itu ramai orang jangkakan apabila mereka buat persempadanan semula, walaupun persempadanan semula ini akan dipropos oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, tapi Suruhanjaya Pilihan Raya ini pun yang menasihati agung ini, tetapi yang melantik ketua Suruhanjaya Pilihan Raya ni siapa? Yang menasihati agung itu adalah Perdana Menteri. So Perdana Menteri ada influence dekat situ ke atas pelantikan di Suruhanjaya Pilihan Raya. So oleh itu Perdana Menteri juga ada influence lah kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. So macam pelantikan KPSPRM itulah. So apabila ini berlaku, of course kerajaan perpaduan ini, PH, DAP, Amdak Mantap akan buat persempadanan semula kepada dia punya advantage lah. So ini tak boleh lah. Mereka menggunakan kuasa mereka untuk membuat sempadan pilihan raya untuk mereka punya advantage dekat situ.
dan advantage ini tidak justified. Ini yang kita perlu tolak lah. Macam saya kata itu lagi lah. Contoh, ada satu senario, katakan di negeri-negeri lain, kebanyakan orang atau majoriti 80-90% katakan orang Melayu sokong Perikatan Nasional di satu Malaysia pun, tapi kalau jumlah parlimen itu di kawasan-kawasan negeri-negeri yang bukan di konsentrasi kawasan bandar ini tak cukup, maka ada senario yang 30 to 40% of popular votes ini boleh menguasai dan membentuk kerajaan. Ini tak betul. Kalau ikut kita punya scientific lah, bukan scientific, pun kata pengiraan yang justified lah tuan-tuan. Biasanya the number of parliament gain itu tidak akan lagi jauh lah daripada popular votes yang satu-satu gabungan parti itu dapat. Walaupun kita first past the post punya sistem, iaitu kita berdasarkan jumlah ahli parlimen yang satu gabungan tu dapat. Tapi kalau dia punya persempadanan tu betul ataupun lebih kurang betul, lebih kurang justify, so jumlah parti itu yang dapat majoriti itu lebih kurang sama saja. Tak lagi jauh lah, ada plus minus sikit lah dengan popular votes yang dia dapat. Tetapi dalam satu senario, apa yang kerajaan boleh buat adalah buat persempadanan semula. Katakan mereka dapat 30 to 40% of the vote saja, dia boleh menguasai 70-80% kursi-kursi parlimen. Sebabnya apa tuan? Sebab di Malaysia ni kita punya urbanization rate quite tinggi lah, macam negara-negara lain. Di negara di seluruh dunia ni kebanyakannya people duduk kawasan bandar. Bila kawasan bandar itu concentration sebab pekerjaan di kawasan bandar, so dekat situ. Tetapi kita juga walaupun duduk di kawasan bandar, tetapi kita ada kampung halaman di kampung. Dan bila kita buat konsentrasi persempadanan semula yang memberikan banyak kelebihan kepada bandar, maka kawasan-kawasan luar bandar ini akan ketinggalan daripada segi pembangunan lah. So nombor satu, ia akan menyebabkan kesesakan lagi di bandar ni. Bayangkan kalau kebanyakan majoriti ahli parlimen semua ahli parlimen bandar, sebab kamu buat bersama semula racik-racik-racikkan banyak ahli parlimen bandar. Of course peruntukan-peruntukan semua akan pergi ke kawasan bandar. So apa akan jadi kepada kawasan-kawasan luar bandar ini? Ditinggalkan ke macam mana? Itu nombor satu. Nombor dua, kawasan bandar pula akan jadi sesak daripada kamu boleh bangunkan kawasan-kawasan lain. Sebab ahli parlimen ini semua kebanyakan daripada kawasan bandar, maka kawasan bandar tu pula akan lagi concentrated. Ini ada satu kawasan di dekat dengan Kota Warisan ini, di Cyber South ini. Semalam saya dah nampak ada netizen dah start bersuara lah. Dia kata dulu nak keluar daripada kawasan Cyber South itu pergi kerja 7 minit aja, sekarang setengah jam sebab satu jalan keluar. Begitulah lebih kurang macam mana. So banyak lagi tempat-tempat macam ni akan berlaku. So ini yang kita tak nak. Apabila berlaku persempadanan semula ataupun possibility of gerrymandering, kerajaan potong ini supaya mereka dapat menang pilihan raya, akan ada ketidakseimbangan dekat situ. Dan sebab apa? Sebab kepentingan politik mereka nak menang, tetapi mereka tahu mereka tak boleh dapat undi. So dia nak menang juga, they play with the system, change the goalpost or something like that, play with the system supaya dia menang walaupun mereka tidak dapat undi. Ini yang kita perlu tentang, tuan-tuan. Kita tengoklah lepas 10 hari bulan Mac ni, saya jangkakan kerajaan akan umum lah. Nanti tengoklah. Sebab mereka, pada saya, mereka mereka kena buat juga. Sebab dia tahu kalau dia tak buat, mereka akan huyuk kalah teruk. So, tapi kita kena lawan lah, kita kena tentang lah. Ada orang tanya saya, UMNO akan sokong ke? AMDAP akan sokong ke? AMDAP boleh buat apa? Dia ikut je lah DAP, dia ikut je lah Anwar Ibrahim. Kamu tengoklah sebelum ini, URA pun yang mula-mula lawan kita, Perikatan Nasional, pembangkang, dan orang-orang ahli politik bebas macam saya, AMDAP ni last minute baru masuk, lepas tu claim kredit. Sebab dia tahu dia punya constituent dia, orang Melayu semua tak suka kan. Ahli-ahli kaum B mereka tak suka. Last minute baru mereka goyang, barulah mereka sokong. Kalau tidak mereka diam aja. Banyak isu-isu ini. Dan bila berlaku persempadanan semula,
Katakanlah DAP pecah-pecah-pecah ini, kawasan bandar semua DAP bagi, ambil lah AMDAP mentap, ambil awak 10 kursi. Takkan dia tak nak? Sebab AMDAP tahu mereka tak boleh menang kawasan Melayu. So sekarang ni pemimpin-pemimpin AMDAP tengah cari kawasan-kawasan yang ada 30% bukan Melayu. Sebab dia dah terbalik. Saya ada cerita benda ni sebelum ini kan. Mereka kalau lawan kawasan yang majoriti Melayu, 70%, 80%, 90% Melayu, mereka tahu mereka akan guyup ikat tepi, bungkus. So mereka tengah cari 30 kawasan, 30% bukan Melayu untuk mereka ada chance. So bila berlaku persaudaraan semula, mungkin mereka boleh dapatlah menggali. So mereka happy, bila mereka happy, mereka sokonglah. Sebab tanpa benda ini, mereka tahu mereka akan guyup dekat tepi, tuan-tuan. So tunggu je lah 10 bulan Mac ni. Saya jangkakan adalah pengumuman, Suruhanjaya Pilihan Raya akan apa orang kata sedang mengkaji persempadanan semula. Dan persempadanan semula ni jangka masanya dia akan ambil dalam setahun atau 2 tahun lah. Sebab itu saya kata Pilihan Raya Anwar akan push sampai habis penggal lah. Last kali dia boleh bubar bulan November tahun 2027 untuk pilihan raya pada bulan Januari 2028. Satu, because of persempadanan semula ini. Yang kedua adalah berkenaan dengan bajet. Setiap kali bajet mereka boleh spend 80 bilion, 70-80 bilion ke 100 bilion spending project. So Anwar, saya tak rasa dia akan let go di spending ni. Dia pegang duit sekarang. Kalau dia bubar awal, dia roll the dice, tak sempat persempadanan semula, tak sempat dapat bajet ini, lepas itu tiba-tiba dia kalah. So saya tak rasa dia akan ambil kesempatan itu. Yang lain-lain itu macam Anthony Loh kata, kita nak buat serentak lah apalah. Maksudnya dia nak delay PRN ni, PRN Melaka ke apa, saya tak tahulah. Mungkin berkali kalau serentak tu serentak bila Anthony? Itu dia cakap lah. Lepas itu dia pun gebang lah, cakap besar dia ni, Anthony Loh ni. Dia kata, kita akan bagi tempoh kepada Anwar Ibrahim. Yalah, dia abang besar, dia mungkin boleh cakap besar lah pada Anwar. Anwar takut dengan DAP ni. Semua orang tahu itu. So bila orang lain cakap, dia tak takut. Tapi dia takut dengan DAP ni. Itu hari siapa dia punya bekas timbalan yang dia kata tengah merengek-rengek ni. Si Rafizi pun cakap macam tu. So saya cakap dulu, saya kata Anwar penakut dengan DAP. Dulu lagi saya dah cakap. Lepas tu si Rafizi pula ulang, dia kata memang betul Anwar. So disah, bila saya cakap Anwar penakut dengan DAP, ini disahkan oleh bekas timbalan Anwar Ibrahim, yang dulu orang kata berkempen side by side dengan Anwar Ibrahim. So sekarang bekas timbalan Anwar Ibrahim cakap memang Anwar ni takut dengan DAP. So bayang, Anwar takut dengan abang besar DAP, Zahid takut dengan Anwar. So level dia tu takut dengan penakut dengan penakut. So kajian sekarang ni kajian takut lah. So sekarang ni DAP kata dia akan tarik diri daripada kabinet pada bulan 7 ini. Saya nak cakap pada Anthony Loh, kamu tak payah gebang tinggi lah. Kamu nak keluar je lah sekarang macam-macam isu. Nak tunggu. Lepas tu dia kata lagi, ini bergantung kepada dia punya kongres lah, punya akad umbi lah. Ini apa? Kamu pemimpin dalam DAP, Anthony Loh. Kamu setiausaha DAP. Kamu buat keputusan lah, bagi tahu akad umbi. Kamu terima ke tidak? Ini kalau kamu tanya yang diorang ni, yang yang dah jadi menteri ni, lepas itu you turn lah. Sebab mereka pun takut hilang jawatan. Kamu cakap je konon-konon nak gugut. Saya boleh cakap lah, saya kata bulan 7 ini kamu tak berani pun keluar daripada kabinet. Kamu ni sembang aja. Geng-geng DAP ni tahu je lah, dia bukan dia berani cakap-cakap macam itu, tapi lepas itu sembang saja. Macam juga kamu kata ini nak buat RCI ni kan, RCI untuk corporate mafia ni kan, kamu bising-bising lah, retorik lah, macam Anwar Ibrahim juga. Tapi kamu tengok buat ke tidak. So kalau kamu ini true to your word, ada tulang belakang, tak lembik macam sekarang. Kamu bayangkan, dia punya abang besar pun lembik, tak ada tulang belakang, tak berani nak keluar ke tak nak keluar ke. Bayangkan, lepas itu orang yang takut dengan dia lagi dah lembik, saya rasa lah. Abang besar dia DAP ni pun lembik sekarang ni.
Anthony Loke, kamu dengan geng-geng kamu semua lembik. Kalau kamu nak keluar, kalau kamu betul-betul tegas, kamu betul-betul kuat, nak keluar-keluar sekarang lah. Buat apa tunggu bulan 7, Anthony Loke? Kamu dah tahu kes tu kan? Kes Azam Baki ni, Kota Melaka ni cakap, oh you go or I go. You go, I go, you go, I go, you go, I go sekarang lah. Yang kamu ni you go, I go tunggu bulan 7. Ni apa benda cerita? Orang tak ada you go, I go tunggu bulan 7. Itu penakut namanya. Itu sembang. Kalau budak-budak apa ni, orang-orang muda di jalanan kata kau ni sembang kari je, tak percaya. Sama macam Anwar Ibrahim. Tahu? Kalau betul you go, I go, macam kamu sembang dalam parlimen tu, buat sekarang. Selagi bagi tempoh paling kuat pun seminggu je lah. Siapa Kota Melaka, siapa nama kau ni? Tak ingat. Kalau kau betul-betul lah tegas berani, keluar sekarang. Lepas itu selagi Azam Baki tak turun, kau keluar. Kalau dia turun baru kau pasang balik. Macam itu baru cara orang yang tegas dan kuat bercakap. Kalau setakat jenis macam apa lembik bercakap, konon-konon gebang dalam dewan itu kata nak keluar, tapi tunggu bulan 7 tak payah cakap lah. Itu jenis orang penakut, orang lembik cakap. Ini saya nak cakap sikit pada DAP lah. Amdap mantap semua cakap tu tak payah dengar lah, sebab dia punya bos tu DAP. Dia DAP cakap pada ham sikit lah, terus lah menggelabah, minta maaf lah, apa benda lah, U-turn dan sebagainya. So kita tak dengar sangat Amdap ni cakap. Kita nak dengar dia punya bos besar dalam PH ni cakap, iaitu DAP. So DAP pun sekarang, kamu berdegar-degar cakap, kamu buat lah, you know. So you have to, apa orang kata, dia panggil walk the talk. You got to walk the talk. Bukan je talk. Talk, apa benda orang kata, orang putih kata kan, saya cakap lah belum puasa ni mencarut pula. Dalam dewan itu, kamu dalam dewan itu cakap besar je, tapi tak berani buat. Sembang je, betul. Okey, tuan-tuan, lagi cerita apa, itu pasal sebenarnya semula, pasal DAP ni, pasal tadi saya sentuh pada RCI Azam Baki ni. Tadi saya dah tulis, saya kata kita nak nombor satu, penyiasatan ini dibuat oleh badan bebas ataupun yang lebih baik di parlimen. Saya dah cadang itu hari supaya dia pergi parlimen. Ini apa jadi ni? Tiba-tiba dilantik pula orang yang dalam kerajaan sendirilah, KSN, AG, KSP, ini semua dia orang kenal masing-masing ini. Lepas itu satu hal. Satu lagi hal, skop siasatan itu hanya kepada pemilikan saham itu. Macam dulu juga. So sebab itu saya cakap sebelum ini, 2 minggu lepas saya dah tulis dan saya pergi ceramah. 2 minggu lepas ke bila saya tulis, saya kata dia tak boleh buat skop penyiasatan pemilikan saham. So kalau kamu cakap pemilikan saham, kamu ikut prosedur kamu itu, kamu kata oh dia dah declare, dia tu dah declare okey, dah declare okey NFA. So kita dah nampak, tapi kegusaran rakyat itu tidak diselesaikan. So isu besar dia apa? Isu besar dia pendedahan Bloomberg itu. Bloomberg ini bukannya akhbar cak ayam, bukannya apa ni akhbar yang tak mana-mana ni semua. Ini Bloomberg, kamu tahu tak? So bila Bloomberg make that claim, ada ketua Pesuruhjaya SPRM atau SPRM itu sendiri terlibat dengan skandal-skandal mafia korporat ni semua. Kamu tak boleh nafikan sendiri. Memanglah bila kamu tuduh orang mencuri ke, orang membunuh ke, orang merogol ke, apa tu orang kata, kamu suruh dia nafikan. Lepas tu okey, kamu buat ke tak buat? Mestilah dia kata oh saya nafikan lah, saya tak merogol itu. Lepas tu apa? Lepas tu kita pergi kata dia dah nafi dah, bukan dia merogol, bukan dia mencuri. Lepas tu NFA. Macam itu. Itulah analogi dia. So kamu tak boleh suruh SPRM kan, apa orang kata, nafikan diri sendiri. Somebody kena siasat SPRM ini. Dan untuk siasat SPRM, tak bolehlah bagi kawan-kawan dia yang selalu deal dengan dia. KSN, KSP, AG selalu deal dengan SPRM. AG ni menerima report daripada SPRM. KSP ni projek-projek dia semua, apa daripada MOF ni semua dia yang monitor. So tak boleh, kamu tak boleh siasat sesama sendiri dan clear sesama sendiri. Itu tidak membuang kerusingan rakyat. You know, that doesn't solve the problem, doesn't help kamu punya skandal ini. Kamu nak declare apa? Macam kes pemilikan saham yang pertama itu. Kes pemilikan saham yang pertama Azam Baki.
kita siasat macam mana ni dia boleh pegang saham macam mana sebagainya. Lepas itu dia pergi buat PC. Dia buat PC, dia kata bukan dia yang pakai akaun tu, adik dia ke abang dia macam itulah. Dia kata konon-kononnya dia tak ada, bukan dia yang buat lah, macam itu sebagainya. Lepas itu orang persoal lagi, itu bukankah itu salah di bawah Suruhanjaya Security punya undang-undang, iaitu kamu tak boleh bagi orang lain pegang akaun kamu. So tiba-tiba siasatan dibuat oleh SC atas subsidiary subsequent ataupun subsidiary punya tuduhan inilah, atau sub punya tuduhan ini, iaitu dia pakai akaun dia, orang lain pakai akaun dia. Tetapi dakwaan yang pertama itu sama ada conflict of interest tentang pemilikan saham itu. Itu SC tak sebut. Saya rasa tengok balik laporan itu. SC siasat pada pemilikan saham yang pertama itu adalah adakah dia saya tengok keputusan itu, adakah dia bagi orang lain. So SC kata tak ada, dia ada full control. So tiba-tiba kes tu jadi NFA. So mana satu yang ini? So kamu bagi dia NFA sebab dia tak bagi adik dia, ataupun kamu kata dia ada full control lah pada dia punya account tu. Lebih kurang macam itulah, pergi balik pada dia punya kenyataan lah kalau nak tengok verbatim, saya paraphrase dekat sini. So bila kamu kata macam itu, maksudnya apa yang Azam Baki cakap for the first time masa dia buat PC tu tak betul lah. Sebab Azam Baki kata ni adik dia yang buat, kamu pula clear dia NFA, kamu kata tak, dia ada full control pada account dia. So patutnya bila jadi macam tu, kamu pergi balik kepada persoalan asal, iaitu adakah conflict of interest. Sebab Ketua Pesuruhjaya SPRM ini tak boleh ada conflict of interest langsung. Kamu faham tak? Tapi tiba-tiba fizzles out aja kes itu. Sekarang jadi kali kedua kamu nak siasat sama ada pemilikan saham ini ikut prosedur ke tak. Bukan itu isu besarnya. Isu besarnya adalah sama ada wujud conflict of interest link to mafia korporat ini. Itu yang kita nak tahu. Sebab kalau kamu buat ini siasatan yang 3 orang ini buat, ini saya punya jangkaan lah. Kamu tak payah pergi buat ini, panggil-panggil dia, pagi buat PC. KSN Tan Sri apa nama kamu, saya tak ingat, sorry lah. Banyak sangat tukar KSN. KSP tu dulu, ini dulu dia sama-sama kerja dengan saya kat EPU dulu. Dulu dia pegawai khas menteri ke apa. Masa tu saya kat EPU tahun 2008. Nama dia apa benda ni. Lagi seorang itu AG. AG pun saya tak, AG siapa, Dasuki nama, Tan Sri Dasuki. So kamu bila buat siasatan-siasatan macam ni 3 orang ini, pada skop yang kamu cakap itu, saya dah boleh jangka lah apa yang kamu ini. Kamu tak payah tunggu minggu depan lepas raya apalah. Jangkaan saya ialah NFA lah. Itu semua mengikut prosedur. Kalau kamu tak percaya, kamu tunggulah. So benda-benda macam ni really surprise me lah. Sebab saya pun dulu pun dalam kerajaan lama. Lepas tu kamu ini tiap-tiap bulan ini di depan rumah saya ni kan ada perhimpunan JPM kan. Kebanyakan daripada pegawai-pegawai ni saya kenal sebab saya pun dulu JPM beberapa tahun. Dan ada head of department yang baru-baru ni, yang baru dapat JUSA ni, dia orang dapat beratur, dia baru dapat JUSA di sini. Saya dapat JUSA jadi pengarah 10 tahun lepas. Kamu baru dapat JUSA aje. Saya 10 tahun lepas saya dah jadi pengarah di Jabatan Perdana Menteri. So kebanyakan orang yang tiap-tiap bulan pergi parking kereta depan rumah saya ni sebab pergi ceramahan ucapan Anwar Ibrahim tu, saya kenal. So saya tahu modus operandi ataupun SOP kerajaan ni macam mana. Dan tambahan daripada itu, saya juga tahu perangai dan kepala orang politik ni. Sebab saya juga pemain politik. Lepas saya dalam kerajaan, saya masuk politik, saya bertanding, saya jadi ahli majlis tertinggi UMNO, saya bertanding, saya menang. Sampai saya jadi ketua penerangan UMNO Malaysia. Kamu pun bukan tak biasa dengan ahli politik ni, walaupun kamu tak jadi ahli politik. Tapi nasihat saya ialah, kamu penjawat awam dan sebagainya, kamu jangan main politik lah. Nanti kamu kena dengan dewan-dewan ini. So, apa yang saya nak cakap kepada KSN, AG dengan KSP atau dan Jawatankuasa Siasatan ini, kalau kamu betul-betul nak clearkan
nama baik kerajaan, penjawat awam dan SPRM dan Azam Baki. Nombor satu, kamu pergi jumpa Anwar Ibrahim, tak payahlah, pergi jumpa Seri Paduka Baginda Yang Tan Agong. Kamu kata pada kamu mohon kepada Seri Paduka Baginda Yang Tan Agong supaya kamu recuse diri kamu daripada menjalankan siasatan ini, dan kamu serah kepada Parlimen untuk buat jawatankuasa siasatan itu. So biarkan jawatankuasa Parlimen yang terdiri daripada ahli Parlimen Kerajaan dan ahli Parlimen Pembangkang bagi soal Azam Baki ni dekat situ dan bagi mereka kuasa untuk menyiasat, pakai siasatan bebas ke dan sebagainya ke apa benda semua, mereka menyiasat. Sebab benda ini bukan perkara kecil. Di Terengganu itu, Esko Terengganu itu yang kamu kata ada conflict of interest lah, apalah, kamu tuduh dia salah guna kuasa, dakwa dia salah kuasa, dah kena tangkap dah pun. Sebab kamu kata, oh dia menyalahgunakan kuasa, ada conflict of interest, lantik siapa, anak dia ke apa dalam JLC. Ini lagi besar daripada itu, tak kena tangkap. Macam mana kamu boleh kata benda NFA ke apa ke benda ke? So sebab itu saya nak cakap kepada kamu tiga orang ini dan juga pada Tan Sri Azam. Tan Sri Azam pun, I know, you know, apa ni orang kata, you start out dulu jadi penjawat awam, kamu ialah orang penjawat awam masuk sebagai penjawat awam, orang baik lah macam mana. Kalau kamu ni mula-mula orang jahat, kamu tak boleh rise to the rank and file. Orang-orang jahat awal-awal lagi takkan make it sebagai penjawat awam lah, takkan susah lah, lepas susah dan sebagainya kan. So along the way tu saya tak tahulah apa jadi macam mana. Tapi Tan Sri Azam, kamu punya rekod berapa tahun Tan Sri Azam? 30 tahun ke berapa puluh tahun dalam kerajaan. You do not want to tarnish your reputation. Takkan pengakhiran kamu punya career sebagai penjawat awam ini terpalit dengan skandal macam ini, atau apa ni orang kata mengikut kata Anwar Ibrahim dan sebagainya. So nasihat saya kepada Tan Sri Azam, you got to clear your name, but you cannot clear your name dengan suruh kawan-kawan kamu sendiri siasat kamu dan clear yourself. Tak boleh, orang tak percaya macam itu. Ini yang berlaku kepada Zahid Hamidi. Saya nak cakap Tan Sri Azam, Zahid Hamidi dia dapat NFA, tapi kamu ingat rakyat percaya? Kamu tengok posting-posting dia, posting-posting dalam internet, posting dalam Facebook, banyak emoji gelak daripada emoji like. Yang like itu penjilat-penjilat dia lah dalam dak mentah, tetapi rakyat tak percaya. Betul dia dapat NFA, ini dia tengah minta DAA, tapi bila dia dapat DAA, esok pergi pilihan raya, kamu ingat orang percaya kepada dia? Orang tak percaya. So that's not how you clear your name, Tan Sri Azam. The way you clear your name is kamu bagi Suruhanjaya Siasatan Bebas, dan dekat situ kamu bagi tahulah, kalau kamu yakin betul-betul, if you yakin you're innocent, macam you buat PC, saya tengok you buat PC, kamu yakin kamu betul-betul tak bersalah lah Tan Sri Azam kan. Saya pun pernah dituduh, dulu saya dituduh oleh Contempt, oleh AG ni. Saya yakin saya tak bersalah, saya lawan lah. Mereka nak offer saya macam-macam. Dia kata, oh kalau ini jangan pergi jangan kritik kerajaan, lepas tu boleh gugur kes. Saya tak tahu kamu tahu ke tidak kan yang diorang ni buat. Tapi saya tolak sebab saya yakin saya di pihak yang benar. Dia mereka tuduh saya Contempt, saya yakin di pihak yang benar. Saya kata kalau kamu orang semua nak naya saya masukkan dalam penjara, masuklah. Sebab bila saya masuk penjara, hari-hari saya berdoa kepada Allah SWT. Saya minta sebab doa orang tak ada naya ni tidak ada hijab dekat situ. Siapa yang mengenai saya tu, imam ahli politik ataupun penjawat awam, saya tahu siapa. Bukan saya tak tahu siapa, saya tahu. Saya tahu siapa yang nak contemptkan saya, nak masukkan saya penjara tu. Daripada ahli politik sampai ke penjawat awam, kamu pun tahu kamu siapa. Saya kata okey, kamu nak masukkan saya dalam penjara sangat, masuklah. Hari-hari saya berdoa kepada Allah SWT. Kuasa di tangan kamu sekarang ni, tapi kuasa kamu tidak boleh melengkapi kuasa Allah SWT. Saya berdoa hari-hari, kamu kenalah kifarahnya. So Tan Sri Azam, kalau kamu yakin kamu di pihak yang benar, kamu kena clearkan kamu punya nama. Macam mana nak clear kamu? Bukan suruh kawan-kawan kamu ke mana siasat. Pergi pada siasatan bebas, pergi pada Parlimen. Dekat situ kamu explain lah. Kamu kata bukan ini macam ni, bukan ini macam tu. Satu lagi option kepada kamu ialah untuk meyakinkan keyakinan rakyat. Kamu tak usah dengar lah cakap Anwar Ibrahim, dia tak ada kredibiliti dah berkenaan dengan penentangan rasuah ini. So sekarang sebagai
pemerhati bebas, saya boleh cakap rakyat tak percaya kerajaan ini menentang rasuah. Sebab kerajaan dia nampak pilih bulu dalam kes-kes ini. Kes ini kena dakwa, kes ini tiba-tiba kena, orang ini tiba-tiba ada esko dekat Terengganu, oh ini pap terus kamu tangkap. Sebab kamu nak tunjuk, oh orang ini pun mungkin barangkali ada certain ahli politik nak tunjuk, oh PAS pun ada corruption dan salah guna kuasa dan sebagainya. So it's driven by politics. Itu yang rakyat nampak. Itu yang orang kata pemerhati nampak. Kamu ingat rakyat bodoh ke? Bukan, rakyat tidak bodoh. Orang tidak bodoh. Sekarang nak buat kesebenarnya semula. Sebab mereka tidak yakin lah. So sebab itu saya kata, kamu yakin, kamu serah kepada jawatankuasa parlimen untuk ini. Dekat situ ada whole coverage. Media pun open lah dekat situ. Macam di Amerika kalau ada perkara-perkara begini, dia ada congressional hearing tau. Kongres yang buat hearing. Kongres jawatankuasa Kongres ni akan panggil penjawat awam. Askar pun dia panggil, military expenses pun dia panggil, ini pun dia panggil sebab dia ada jawatankuasa dekat situ. Adakah ada abuse apa ke, semua ke dipanggil. Dekat situ kamu clearkan kamu punya nama. Tetapi kalau kamu sungguh disiasat ataupun disiasat oleh kawan-kawan kamu, saya rasa itu tidak menyelesaikan masalah. So saya ingat reputasi kamu kalau begitu, kalau kamu lepas pun di mata rakyat, orang mesti tengok apa ini tak betul ini. Dan lepas itu, sebab itu saya cakap itu lagi, kamu siasatlah orang-orang Anwar juga. Dan lepas itu dekat situ tak boleh tangguh-tangguh yang itu kes tu, yang ini tolak tepi dulu, yang pembangkang dilaju-lajukan. Itu saya tak setuju lah. Itu saya nak cakap sikit. Yang DAP kata nak suruh buat RCI lah apa tu, itu DAP ni biasa main wayang lah. Wayang DAP, wayang sembang kencang. Tengoklah nanti macam dulu saya tanya pasal pendanaan politik lah. Kan, saya bawa cadangan atas pendanaan politik. Lepas tu dulu kan salah satu daripada janji pilihan raya PH ini nak buat atas pendanaan politik sebelum PRU14. Lepas PRU14 saya tanya balik dalam satu forum. In fact saya tanya orang DAP lah, Teresa Kok. Saya tanya dia apa jadi dengan atas pendanaan politik tu dulu kan, kita nak buat atas pendanaan politik. Dia kata entah macam mana tiba-tiba bincang-bincang, lepas tu fizzles out. Ini perkataan dia kata fizzles out. Itu Teresa Kok, DAP juga. So mereka ni ada track record sembang kencang lah. Kali ini sembang. So DAP, kalau kamu betul-betul nak buat ini, dan you go or I go daripada MP tak kawasan mana itu yang suka sembang kencang dalam dewan itu, saya nak cakap kan, kalau kamu betul-betul kamu tarik diri sekarang lah, sekarang bulan apa? Bulan 2. Bukannya nak tunggu lagi berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan. Itu you playing with time je. Lepas tu bila isu ni dah tak ada, kamu ini, bukan kita tak tahu kamu punya trik. Itu saya nak cakap. Pada Tan Sri Azam, buatlah benda yang betul lah. Kalau kamu rasa kamu tak salah, kamu pergi minta supaya perkara kamu disiasat oleh jawatankuasa bebas atau jawatankuasa parlimen. Kalau kamu nak suruh saya siasat kamu pun okey. Sebab saya dulu penjawat awam. Saya bukan pembangkang, saya bebas. Saya dalam politik. So saya boleh janji saya akan bagi kamu fair punya siasatan. Kalau bukti-bukti itu menunjukkan kamu tak bersalah, saya cakap atau ada orang nak fitnah kamu atau nak kenakan kamu, okeylah saya bagi kamu NFA. Tapi kalau kamu bersalah, kamu kena hadaplah, clearkan. Baik kamu clearkan di dunia ini daripada kamu kena di akhirat. Kamu faham tak? Tan Sri Azam. Itu yang saya rasa kita ini, sebab saya pun tak nak fitnah kamu ataupun kenakan nayakan kamu. Sebab saya pernah kena naya banyak kali. Kamu ingat tak? Orang nak contempkan saya, masuk saya dalam jail apa semua. Saya pernah kena naya. So saya pun tahu rasa macam mana kena orang kena naya. So saya tak nak anayakan orang. So kamu kalau nak suruh saya siasat kamu pun boleh. Saya tak akan anaya kamu. I will be very very fair to you. Lepas itu saya akan tengoklah apa bukti-bukti apa ini. Kalau kamu betul lah. Kalau kamu salah lah. Itu saja. Dalam politik memanglah dia orang ni macam-macam ni lah, nak fitnah orang, nak naya orang. Saya tahu benda itu. Tapi kalau benda itu bukan fitnah, kalau kamu buat, kamu kena bayar kifarahnya sekarang daripada di akhirat. Kalau kamu tak buat dan kamu ini innocent,
saya akan jadi orang yang antara orang yang pertama atau orang di depan yang akan pertahankan kamu. Kalau saya tahu kamu ni tidak bersalah dan kamu dianiaya. Itu janji saya kepada kamu. Tapi at this point, you have to clearkan keresahan rakyat. Kamu kena pergi cakap kamu nak disiasat oleh Jawatankuasa Parlimen. Dan lepas tu to clear out your name. Itu saya punya pendapat lah pada saya, pada kamu. Saya tak tahulah kamu dengar ke tidak saya punya orang kata ucapan ini pagi-pagi ini Tan Sri Azam. Saya tak tahu kamu duduk mana. Saya duduk dekat ni aja. Dapat kamu pun 2 minit je daripada rumah saya ni. Kalau kamu nak sembang-sembang orang kata ni pegawai kamu selalu lepak dekat Persing 8 tu punya kedai kopi tu. Saya selalu ada kat situ. Saya kenal pegawai kamu banyak. Selalu sembang dengan saya dekat kedai makan dekat situ. Kamu pun tahu kat mana. Okey. Lagi cerita apa? Rafizi. Okey. Rafizi ni pula apa dia kata itu hari dah dapat surat tunjuk sebab Okey, dah pukul 8 lebih tuan-tuan. Saya nak mula kerja dah sebenarnya. Nanti kita sambung balik lah cerita Rafizi ni. Tapi Rafizi ni saya ingat kamu pun dah macam crash course dengan Anwar Ibrahim lah, Rafizi. At this point saya tak rasa kamu boleh bertahan dalam PKR. Kamu pun tahu So mungkin elok kot mereka orang kata kamu keluar daripada PKR, mereka pecat kamu ke apa ke, dan kamu boleh teruskan perjuangan tanpa dikekang oleh orang kata parti. Nanti orang kata ni kamu dalam PKR, kamu masih ni, kamu keluar je lah daripada PKR, Rafizi. Jadi bebas macam saya ke apa, ataupun kamu nak buat parti baru, buatlah. Apa ada masalah. Yang penting kamu nampak dah kamu orang dalam kerajaan. Kamu dah nampak dah apa-apa kemungkaran yang dibuat oleh kerajaan ini, oleh pemimpin-pemimpin politik dalam kerajaan ini. So kamu punya perjuangan ini adalah memang orang kata kamu sukalah attack kerajaan ini. Sebab itu bila kamu jadi kerajaan, kamu tak biasa. Saya nampak ini honestly Rafizi, kamu kalau buat dasar mentadbir itu kamu fail lah. Sebab kamu tak biasa kot. Sebab all your life I think you have been bangkang skandal, cari ini, pergi cari orang kata isu orang ini, keburukan orang itu, keburukan ini, sebab kamu nak jatuhkan something. So itu kamu punya specialty lah. Tapi mentadbir kamu tak boleh. Kamu buat polisi kelang kabut. Saya dah nampak. Ini my observation dari kamu. Okay. Ini kamu jangan kecil hati lah, Rafizi. Ini saya punya, kamu nak dengar lah. So you cannot jadi menteri ke, jadi mentadbir ke, ataupun buat polisi ke, itu kamu kelang kabut. Kita dah bagi peluang kamu 2 tahun. Kamu tak boleh buat itu. Itu hari dalam perjanjian ARM itu. Dia orang kata kamu terlibat, kamu kata dia orang lain terlibat, tetapi benda ini di bawah kementerian kamu. So macam mana itu? Takkan kamu nak kata tak tahu ini berlaku pada orang lain dan sebagainya. Dulu bila Datuk Najib cakap macam itu, kamu orang kata tempelak dia, kata mana boleh, ini tak boleh, kamu kena bertanggungjawab. Bila AM ni jadi macam itu, so hujah yang sama dikenakan kepada kamu. Mungkin kifarah lah kot, itu kamu kena jawab lah. Dan bila mereka siasat kamu, kamu bersedia kena siasat lah pasal AM itu. But to be fair lah, pada Rafizi, orang kata, and it's not easy for me to say this sebab saya pun bukannya gemar sangat Rafizi ni. Sebab politik dia macam tu, politik negatif. Mentadbir dia ke laut, tapi dia negatif. So it's not easy for me to say this. But to be fair to Rafizi, kepada penguatkuasa SDRM ke kerajaan ke apa, you have to quickly make the link dekat mana yang dia salah ni. Sebab sampai hari ni saya tak nampak apa yang dia salah guna kuasa ni. So sebab kalau kamu tuduh dia salah guna kuasa, kamu kata AM itu tidak dapat manfaat kepada kerajaan, art tu lebih besar dia punya mudarat dia. So siapa yang sign art tu? Trade agreement dengan Amerika tu, Anwar Ibrahim, Zafrul.
Kalau kamu kata Rafizi bersalah sebab dia sign arm ni tak ada manfaat, art tu lagi teruk. So patutnya kamu dakwa Anwar dengan Zafrul lah dulu. Faham tak? Art tu 1 trilion arm ni apa 1.1 billion atau 3.6 billion or something like that. So you gonna have to penguatkuasa ke SPRM ke apa, Azam Baki ke dan sebagainya, Tan Sri So you got to bagi tahu rakyat sebenarnya the link dekat mana yang si Rafizi ni salah ni, sama ada dia ada terima duit ke apa, sama ada dia ada link dengan orang yang ada kickback ke apa, atau ada duit daripada deal ni, tiba-tiba dia menggunakan kuasa dia, dia dapat duit ke, ataupun dia ni so you got to quickly buat charge lah, tuduhan apa yang dia salah. Kalau tidak, dia boleh amount to harassment lah. Kamu nak harass saja dia, nak tekan dia, kamu tuduh dia macam-macam, lagilah menghilangkan kredibiliti penguatkuasa ini. Adalah penguatkuasa rasuah kita ini dituduh ada kaitan dengan mafia korporat, lepas tu dipakai untuk intimidasi. Itu tuduhan yang dibuat oleh Bloomberg. Sekarang ini kalau kamu tak jelaskan apa tuduhan kepada Rafizi ni, orang akan nampak kamu macam digunakan sebagai alat untuk intimidasi politik pula. So lagilah tak ada kredibiliti. So esok bila kredibiliti kamu dah tinggal kosong, sekarang ni kredibiliti kamu sikit lah kosong atau negatif. Nanti esok bila tukar kerajaan, mungkin 1 tahun lagi, mungkin kena overhaul terus SPRM daripada top sampai bottom, semua kena buang. Saya tak mahu ia sampai tahap macam itu. Sebab kalau dia dah busuk daripada atas sampai ke bawah, rakyat dah tak suka. Bila tukar kerajaan, kamu daripada atas sampai bawah, doesn't matter your training or something like that, semua kena overhaul nanti. Semua kamu pergi pergi tempat lain lah nanti. So nobody is dispensable. Nobody is indispensable in the government. I was in the government last time. So don't think you are indispensable. Kalau kamu ingat kamu indispensable, itu yang kamu kena. Ini timbalan SPRM ni, nama dia, Wan Syahrudin pun dah kena transfer. Itu pun kajian kena jelaskan kenapa. Dia kata sebab AG yang minta, AG yang arahkan. So bagi tahulah kenapa dia ni kena transfer. Adakah dia kata, ataupun siapa dia katalah untuk cover line ke apa macam mana ke, dia kata sebab ini adalah prosedur biasa. Tapi bagi tahu sebenarnya kenapa AG. Saya nak AG jawab kenapa kamu transfer dia ni. Dia dah elok-elok kat sana, kamu transfer dia apa pasal ni? Time macam ni, time critical time. So that one raise suspicion. So nanti kalau rakyat terus tak percaya kepada agensi penguatkuasaan ni, terutama SPRM, nanti kamu orang pun kena bayar kifarah nanti. So itu yang tak ini lah. So sebab itu dalam kes Rafizi ni, bagi tahulah apa ke benda. So ada rumours lah, ini khabar angin, saya tak tahu betul ke tidak lah. Ini dalam internet. Internet ni orang kata, saya pun tak boleh pastikan betul ke tidak. So itu pasal saya nak tanya SPRM. Kalau nak jawab lah, tak nak jawab pun tak apa. Ada saya terbaca lalu dalam FYP saya punya ini, kata SPRM tengah menyiasat Nurul Izzah atau suami dia, betul ke? Ini saya nak tanya je lah. Dan Nurul Izzah dengan suami Nurul Izzah, jawablah, betul ke kamu kena siasat oleh SPRM atau ni? Kalau tak betul, cakaplah tak betul. Sebab saya tak tahu. Sebab saya tengok dalam internet ni kan macam-macam keluar, saya just nak tanya je lah. So itu berkenaan dengan Rafizi. Okey, lagi satu berkenaan dengan apa? Nak dekat dah sejam ni, tuan-tuan. Satu lagi berkenaan dengan art, ataupun dia orang panggil art lah, tapi trade agreement ni. Okey, berkenaan dengan trade agreement ni, nombor satu, itu pasal saya dah cakap daripada bulan 8. Saya paling awal bawa isu ni, saya kata jangan sign dulu. Tergesa-gesa untuk sign bulan 8. Sekarang ni bulan berapa? Bulan 2. 6 bulan lepas saya dah cakap. 4 bulan ataupun 2 bulan, 3 bulan sebelum kamu sign Anwar Ibrahim dengan Zafrul. Time tu saya dah bawa, saya kata dekat mahkamah US tengah bicara benda ini. Dan besar kemungkinan mahkamah persekutuan Supreme Court di Amerika akan tolak benda ini.
Sebab dalam undang-undang ada satu doktrin ni, nama dia Major Question Doctrine. Maksudnya Presiden tak boleh buat apa sesuka hati dia tentang isu-isu yang ada major question ini tanpa refer kepada Kongres. Sebenarnya Major Question Doctrine ini adalah doktrin universal. Dia bukan sengaja terpakai di Amerika. Sebenarnya boleh diguna pakai di Malaysia. So, apa Major Question Doctrine ni? Major Question Doctrine ni maksudnya, kalau benda itu tak specifically cakap dalam undang-undang, dalam perlembagaan ke, dalam akta ke, dalam statut ke, dan sebagainya, tiba-tiba ada isu baru yang melibatkan ramai orang lah, macam Art and Trade Agreement ni melibatkan seluruh rakyat Malaysia. So it's a major question, no? Maka pihak eksekutif atau kerajaan tak boleh unilaterally buat keputusan ataupun dasar berkenaan dengan isu itu. Tak boleh. So Major Question Doctrine says that you kena bawa kepada legislatif, atau di Amerika Kongres, atau di Malaysia Parlimen lah. So sebab itu dalam case trade agreement ini, tarif Amerika ini, Amerika pun bawa kepada court, sebab dia tidak dibawa di Kongres. Kita pula dah pun sama, sampai court maker dah decide dia tak boleh buat begitu. So kita pun kena bawa benda ni ke Parlimen untuk dibahas. Tetapi bila kita nak bahas, tak cukup masa lah, apalah, tidak dibagi peluang dan sebagainya, tiba-tiba alih-alih dah sign. Ini yang menjadi masalah. Lepas itu, bila keputusan dibuat oleh Supreme Court, kata benda ini tidak sah, apa jawapan menti-menti kita? Nombor satu, Zafrul cakap apa? Zafrul kata, apa benda Rafizi cakap tu tak betul. Dia kata, bukan kita kena bayar double. Okey, benda yang Rafizi cakap tu pun satu hal juga. Rafizi, kamu janganlah cakap benda yang kamu tak tahu. Memanglah kita tak bayar double. Senang-senang je Zafrul. Apa ni orang kata pangkah kamu? Buatlah study sikit PG. Aduh, we don't have to pay double, Dulu kita sign 19%. So apabila benda ini, apa kata Supreme Court decide, maksudnya Amerika tak boleh impose. So bila Amerika tak boleh nak impose, dan 19% itu pun sebenarnya ada pertikaian, sama ada dia boleh kenakan not di bawah orang kata emergency tarif yang dia boleh buat itu sebagai trade agreement tau. So ini ada beberapa isu dekat situ. So apabila dibatalkan, maksudnya mereka batalkan tarif itu, ada benda yang Rafizi kata betul, ada benda yang tak berapa betul lah. Dia kata apa yang Zafrul bantai dia tu sebab bayar double something like that, itu tak berapa betul lah. Sebab bila Supreme Court decide macam itu, maksudnya dia tak boleh impose sesuka hati tarif itu. So dekat situ kita sebenarnya boleh argue. Dia kata Supreme Court awak decide macam itu. Dalam perjanjian kita ada in accordance to domestic law. Domestic law ini referring to American punya domestic law dan kita punya domestic law. So kalau American punya domestic law kata dia tidak boleh impose tarif itu, maksudnya perjanjian yang kita tandatangani itu pun tidak boleh di-execute dan tidak boleh diguna pakai. So maksudnya 19% itu is ineffectual lah, tak boleh pakai lah. So kalau kita baca, so baca dululah benda ini. Saya dah baca, Zafrul baca, dia tak faham. Rafizi mungkin baca ke tak, saya tak tahu. So bila kamu baca, dia in accordance to domestic law. Domestic law tu referring to kita punya law dan dia punya law. Now dia punya highest court in the country, apex court in the country decided that it is tidak mengikut undang-undang untuk import. So maksudnya bila pergi kepada trade agreement yang ditandatangani itu juga 19% itu tidak boleh diguna pakai. So kita tak boleh. Lepas tu Trump pula menggunakan kuasa eksekutif dia untuk impose emergency tarif. Emergency tarif ini tidak boleh diguna pakai untuk selama-lamanya. Dia ada tempoh. Tak salah saya berapa? 10 bulan ke macam mana? At 10% or something like that. So itu yang jadi kata dia kata okey lah, dulu kita bayar 19%, sekarang kita bayar 10% dan sebagainya lah. So dia boleh impose itu. So apa dia punya efek kepada kita?
Nombor satu, sebelum saya cerita dia punya efek, saya nak bagi teguran sikit lah pada Zafrul dengan Anwar Ibrahim dengan jawapan-jawapan kamu orang ni. Saya bulan puasa biasa saya tak nak komen, tapi sebab jawapan kamu ni terlampau merepek sangat tau. Zafrul kata, oh kita sign sebab kita sediakan payung sebelum hujan. Zafrul, nasib baiklah kamu ni bukan lagi menteri MITI lah Zafrul. Saya bila tengok jawapan-jawapan kamu ini, saya tak tahulah macam mana lah. Ilaha illallah. Zafrul, yang kamu sign dulu bukan sediakan payung sebelum hujan. Itu berdentum guruh di langit, air tempayan kamu tumpahkan. Itu perumpamaan yang betul. Belum apa-apa lagi, kamu tergesa-gesa pergi sign. Sebab itu orang lain tak sign. Siapa sign? Indonesia sign ke? Brunei sign ke? Singapura sign ke? Yang sign siapa? Kamu dengan siapa Cambodia. Ini Cambodia pun dapat better deal dan kamu. Orang lain tak tergesa-gesa sign. Ini bukan sediakan payung sebelum hujan. Itu perumpamaan. Saya nak cakap bodoh pun bodoh jugalah Zafrul. Kamu ni buat dasar pun tak reti. Lepas tu bahasa Inggeris pun kamu tak reti sebab kamu baca trade agreement tu pun teruk. Ini perumpamaan bahasa Melayu pun kamu tak reti. Itu bukan sediakan payung sebelum hujan Zafrul. Itu guruh berdentum di langit, air tempayan kamu tumpahkan. Sebelum apa-apa kamu telah sign. So sepatutnya itu hari dengan Amerika. Sebab itu bulan 8 tahun lepas saya dah cakap, kamu jangan sign dulu. Kita cakaplah pada Amerika, oh kita pun tak tahu, kita tak nak tergesa-gesa. Kita tak tahu ini sama ada court awak nak decide macam mana. So kita tunggu dululah keputusan daripada court awak, daripada kita sign. Macam itulah kita cakap. So kita take time dulu. Bila benda-benda macam ini, kita tak boleh tergesa-gesa. Itu satu Zafrul. Pada Anwar pula saya nak cakap. Di parlimen kamu jawab apa Anwar Ibrahim? Kamu cakap, oh kita tak boleh tergesa-gesa batalkan inilah. Soalan tergesa-gesa ni Anwar Ibrahim bukan tergesa-gesa untuk dibatal. Orang bersoal kenapa kamu tergesa-gesa sign dulu. Sekarang bila dah jadi macam ni, kamu kata kita tak boleh terburu-buru untuk batal. Dah dulu kamu tergesa-gesa sign. Lepas itu kamu cakap, oh kita nak minta certainty daripada Amerika. Kita nak minta apa orang kata perkataan kamu pakai itu hari tu. Kamu kata untuk meyakinkan kamu bahawa ini tidak melibatkan kita punya sovereignty lah. Lepas sign baru kamu nak minta. Sepatutnya you take time lah, go through agreement tu dulu satu-satu. Kamu dah yakin ia tidak melibatkan ataupun tidak memberi kesan yang negatif kepada kita punya kedaulatan, baru kamu sign. Bukan kamu dah sign baru nak minta dia punya garanti yang tidak melibatkan negatif kepada kedaulatan negara. Lepas itu kamu cakap macam itu. Lepas itu bila Mahkamah Supreme Court dekat Amerika kata benda ini tidak sah, lepas tu orang suruh batal, kamu cakap jangan terburu-buru batal. Apa benda ini? So sebab itu saya nak cakap pada Anwar Ibrahim, whose interest are you protecting? Anwar, kamu sebagai Perdana Menteri, you ought to and supposed to protect the interest of Malaysia and Malaysians, the country, bukannya Amerika. Kalau mereka dah kata benda ni tidak sah, kamu batalkanlah sekarang. Kamu kata itu tidak sah, so kita batal lah, atau nego balik. Ini kamu pula terhege-hege nak ambil dia punya side. Jangan pula kita batal lah, mereka dah kata tak sah, kita pula jangan terburu-buru. Kamu ni nak pertahan kepentingan siapa ni Anwar Ibrahim? Ini yang saya nak cakap. Dah lah dulu kamu ada menteri macam Zafrul, sekarang ni ganti dengan Joe. Saya nak tunggu Joe cakap apa. Joe, kamu nak cakap apa Joe? Apa kamu nak buat ini? So saya nak suggest kepada kamu orang ini, dah mereka dah kata benda ni tidak sah, kamu batalkan terus sajalah. Lepas tu nego balik. Kamu nak takut apa? Supreme Court dia dah cakap, itu pun kamu nak takut lagi. Ini yang menjadi masalah. Saya cakap kita pula dah jangan terburu-buru untuk batal. Jangan tergesa-gesa. Dulu kamu sign tergesa-gesa, sekarang nak batal pun kamu penakut, tak nak tergesa-gesa. Apa punya akal ini? Protect the interest of the country, of Malaysia and Malaysians, Anwar Ibrahim. Bukannya jaga interest orang lain. That's supposed to be the first thing on your mind lah. Macam mana dapat Perdana Menteri macam ini ni?
Itu satu. Okey, apa lagi tuan-tuan? Okey tuan-tuan, saya pun want to get back to work. Itu sajalah untuk pagi ini. Nanti kita jumpa lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.